Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, malam ni kita tak banyak kisah pada malam ni. Okay, malam ni kisah kita lebih kurang dalam 4 kisah. Alright, 4 kisah yang kita nak ketengahkan pada malam ni, cerita yang bercampur aduk. Tapi sebelum kita mulakan rancangan kita pada malam ni, kepada anda yang ingin memiliki baju Markas Puaka, okey, pre-order dibuka sehingga 31 hari bulan Disember. Jadi saya harap anda boleh dapatkan stok sementara stok masih ada ni. Saya hanya buat 50 keping ataupun 50 helai saja. Once 50 helai ni dah habis, kita dah tak reprint dah. Maknanya benda ni adalah limited edition, okey. Harga dia dah adalah RM60. Penghantaran ke Semenanjung sebanyak RM9 dan juga Sabah Sarawak RM18. Okey. Alright guys, macam saya cakapkan tadi, kita ada lebih kurang dalam 4 kisah yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Dan kisah kita yang pertama ni, kisah yang dikongsikan oleh Zulkifli yang berusia 36 tahun, yang berasalnya daripada Kuala Kangsar, Perak. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Zul ataupun nama penuh aku Zulkifli, berusia 36 tahun, dan aku ni berasal daripada Kuala Kangsar, Perak. Jadi cerita yang aku nak ceritakan ni, kejadian ni berlaku lebih kurang 8 tahun lepas Hafiz. Masa tu aku masih lagi bekerja sebagai technician dan selalu masuk kawasan kampung pedalaman untuk baiki talian dan juga baiki mesin. Jadi hari tu, seingat aku hari tu hari Khamis. Hari Khamis ni aku habis kerja lewat lah, lebih kurang dalam pukul 6.30 petang macam tu aku baru habis. Matahari pun dah mula rendah kan. Langit pun dah warna macam oren-oren kemasan lah. Jadi aku pilih masa tu, pilih jalan lama sebabkan nak shortcut. Jalan yang aku dah hafal. Orang kata luar dalam aku dah hafal lah jalan tu. Jadi Fiz, nak bagikan gambaran, jalan ni dia macam jalan sunyi. Kiri kanan dia adalah kebun getah dan juga dia macam ada hutan yang nipis lah. Bukan hutan tebal, hutan-hutan nipis kan. Dan line telefon dekat kawasan situ memang kurang kuat sikit lah. Jadi bila aku tengok dekat phone aku, yelah, aku pakai line DG Fish. Kau tahulah DG ni macam mana. Dia boleh cakap dah nama DG. Kau tahulah DG ni macam mana Fish Kejap-kejap full bar, kadang-kadang tinggal 1 bar, 2 bar kan? Macam tu lah keadaan telefon aku masa tu. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Jadi masa tu aku pasang radio kereta aku pelan-pelan, sekadar orang kata nak temankan diri aku lah. Jadi masa aku dah masuk dekat kawasan tu, lebih kurang dalam 10 minit aku memandu dekat situ, dan aku perasan ada satu simpang kecil dekat sebelah kiri aku ni. Aku tu macam pelik tau, macam aku lalu jalan ni Fiz dah beratus kali tau. Aku tak pernah nampak simpang kecil tu. Tak pernah aku nampak. Simpang kecil tu dengan tak ada papan tandanya. Cuma jalan sempit yang nampak elok kan? Dia bukan jalan tanah merah tau. Dan aku tak tahu kenapa, masa aku menghampiri simpang tu, tangan aku ni pusing steering aku untuk masuk ke simpang tu. Jadi Fiz, nak bagikan gambaran Fiz the moment aku masuk simpang tu, aku rasa macam suasana tu terus berubah tau. Jalan dia jadi lebih elok, dengan jalan tar warna hitam, bersih. Pokok kiri kanan tersusun kemas. Dia bukan pokok liar tau, dia macam pokok yang dah ditanam. Kiri kanan ni
elok kan. Dan yang pelik dia, siap ada lampu jalan lagi. Tapi cahaya lampu jalan tu Fiz memang pelik sangat. Pelik sebab apa? Cahaya lampu jalan tu dia macam warna putih lembut, dia tak silau, tak kuning, tapi dia tenang. Lampu jalan ni tenang. Jadi pada ketika itu aku macam okey lah, aku masuk je lah. Aku masuk, aku drive pelan-pelan. Dan tak sampai 2 minit, aku nampak ada sebuah kampung. Dan kampung-kampung kat situ, rumah-rumah kat situ, rumah-rumah kayu. Rumah-rumah kayu yang cantik. Jarak dia pula elok jarak dia kan. Jarak-jarak dia macam, jarak dia sekata lah. Nampak semua seolah-olah macam dijaga dengan rapi. Dengan tak ada sampah, tak ada bunyi mesin, tak ada motor lalu lalang. Tapi ada orang. Kadang-kadang aku nampak juga ada makcik tengah menyapu taman. Ada budak berlari-lari kan? Budak-budak kecil umur dalam 4-5 tahun berlari-lari ketawa-ketawa. Dan semua tu berpakaian kemas. Berpakaian macam orang kampung zaman dulu. Tapi sebenarnya yang membuatkan aku ni meremang teruk Fiz, masa aku lalu dekat depan diorang, semua orang senyum tengok aku ni. Dia bukan senyuman yang jahat bukan. Tapi senyuman yang terlampau tenang. Senyuman yang terlalu seragam. Senyuman dia ni. Jadi masa tu aku macam, apa hal orang kampung ni kan? Jadi aku pun berhentilah kereta aku tepi jalan. Dan aku berhenti kereta aku tepi jalan, aku turunkan tingkap. Aku turunkan tingkap. Masa aku turunkan tingkap ni, ada seorang pakcik tua datang dekat-dekat. Jadi pakcik tua ni pula, dia pakai baju Melayu putih, kain pelikat, songkok hitam. Muka dia bersih habis. Memang bersih. Lepas tu pakcik tua ni pun tegur aku lah. Nak, singgahlah dulu. Maghrib dah nak dekat ni. Dia cakap macam tu. Aku tengok jam. Pukul 6.42 petang. Azan maghrib pun tak masuk lagi. Tapi tak tahu kenapa Fiz, Aku ikut cakap pakcik tua ni. Jadi aku park kereta aku dekat depan sebuah rumah kayu. Aku turun. Dan masa aku keluar daripada kereta aku ni Fiz, udara kampung ni sejuk Fiz. Dia bukan sejuk yang biasa tau. Sejuk bercampur dengan bau wangi. And then macam bau hujan. Kau tahu tak kalau macam kita keluar waktu hujan, bau hujan tu macam ni? Dia macam bau fresh. Jadi aku dijemput lah oleh pakcik ni. Jadi aku pun duduklah dekat serambi rumah. Aku duduk kat serambi rumah. Datang seorang makcik ni hulu air kan. Air kosong je pun dekat dalam cawan kaca. Jadi aku tengok cawan kaca ni biasa je. Air tu pun biasa je. Tapi the moment aku teguk air tu sedap Fish. Dia punya sejuk ni sampai ke dada. Jadi kita orang pun bersembang dengan makcik tu, bersembang dengan pakcik tu. Tapi aku perasan satu benda. Pakcik tu kan tadi cakap dah nak azan, dah nak maghrib. Tapi dekat situ tak ada bunyi azan. Tak ada bunyi surau. Tiba-tiba semua orang senyap serentak. Burung pun berhenti bunyi dia. Angin pun seolah-olah macam berhenti kat situ. Lepas tu aku pandang je pakcik tu. Sebab aku dah perasan benda ni tau. Aku pandang pakcik tu. Aku pandang pakcik ni dengan muka aku yang penuh dengan tanda tanya lah. Jadi masa aku pandang pakcik tu, pakcik tu pun terus cakap kat aku, "Kamu ni orang luar ya?" Aku angguk je. "Kalau kamu orang luar, jangan duduk sini lama-lama. Kalau lama nanti susah nak balik." So pakcik tu cakap macam tu, jangan duduk lama-lama, kalau lama susah nak balik. Masa tu jantung aku dah berdegup laju dah masa tu bis. Kan? Aku bangun, aku ucap terima kasih kat pakcik tu, aku minta diri. Pakcik tu cuma angguk je. Angguk, lepas tu dia senyum kat aku. Jadi
daripada rumah pakcik tu nak ke kereta aku ni jarak dia lebih kurang dalam 10 meter lah, lebih kurang 10-20 meter macam tu lah. Jadi aku jalan kaki lah, sambil-sambil aku tengok pakcik tu dengan makcik tu, aku jalan masuk kereta. Aku tutup kereta, masuk, aku hidupkan enjin kereta aku. Dan masa aku nak reverse kereta aku ni, yang bila kita letak gear reverse kan ada kamera keluar dekat dashboard kita tu, ada display dia kan. Aku perasan kawasan tu senyap sepenuhnya dan kawasan tu tak ada orang. Dekat dalam skrin monitor aku tu tak ada orang. Semua rumah-rumah kat situ semua tertutup rapat, seolah-olah macam tak ada kehidupan pun. Aku macam, apa benda ni? Tak ada cerita banyak. Aku terus masuk gear drive ni, gear D aku masuk, aku terus tekan minyak. Aku lalu balik jalan yang aku masuk tadi. Tapi the moment aku sampai dekat jalan yang aku masuk tadi tu, jalan tu dah nampak berubah sedikit. Yang aku nampak, masa aku masuk aku nampak jalan tar yang hitam, yang cantik. Tapi masa aku nak keluar ni, dekat jalan yang sama aku nak keluar, jalan tu adalah jalan tanah sempit yang makin lama makin kecil. Mula-mula besar, lepas tu makin lama makin kecil. Dan bila aku lalu dekat situ, lampu jalan tu satu demi satu terpadam tau. Aku lalu, padam, pap, padam. Dan pada ketika itu aku bacalah segala apa yang aku ingat, Fiz. Nafas aku jadi pendek, berpeluh aku masa tu. Dan akhirnya selepas satu selekor tajam, aku keluar semula ke jalan utama, jalan yang aku kenal. Dan jam dekat kereta aku masa tu menunjukkan pada pukul 6.45 petang, Fish. Tak sampai 5 minit. Aku rasa aku dah duduk dekat dalam kawasan kampung tu macam lama gila. Aku berhenti tepi jalan. Aku cuba tenangkan diri aku. Dan bila aku cuba untuk pandang balik ke arah simpang yang aku keluar tadi tu, tak ada simpang, Fish. Ada pokok getah dengan semak aja. Jadi malam tu aku balik rumah lah. Aku balik rumah dalam keadaan yang blur, dalam keadaan yang diam. Dan esoknya tu aku cerita pada orang kampung, kan? Tapi orang kampung ni, diorang tak terkejut dengan cerita aku. Dan ada satu Pak Kasim lah. Ada satu pakcik ni nama dia Pak Kasim. Kita panggil dia Pak Kasim kan. Aku bercerita dengan Pak Kasim ni. Lepas tu kau tahu Pak Kasim tu cakap apa, bis? Kau tu sebenarnya dah masuk kampung bunian. Kau dah masuk jalan kampung bunian. Mujur lah kau tak makan apa-apa. Kau minum air aja. Dan mujur juga kau tak solat maghrib kat sana. Jadi bila aku dengar Pak Kasim cakap macam ni, aku macam terus terdiam, Fish. Dan sejak hari tu, sejak pada kejadian tu, setiap kali kalau katakan aku lalu jalan tu, aku masih lagi pakai jalan tu kadang-kadang. Bila aku lalu kat jalan tu, aku dah tak pernah nampak simpang tu dah. Tapi kadang-kadang aku perasan satu benda. Bila senja, waktu senja, betul-betul senja ni, betul-betul sunyi, aku dapat rasakan angin yang sama yang pernah aku rasa sebelum ni. Aku terus akan pandang depan, aku takkan toleh kiri kanan dah. Aku takkan berhenti pun. Sebab apa? Aku masih dapat rasakan yang kampung tu masih lagi ada kat situ. Tapi bukan semua orang boleh masuk kawasan tu. Jadi itulah, Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Fiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia, guys, kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama ni kisah yang dikongsikan oleh Zulkifli yang berusia 36 tahun, yang berasalnya daripada Kuala Kangsar, Perak, dengan kisah dia yang berjudul Masuk Kampung Yang Tak Ada Dalam Peta. Man. Seram Dia bukan seram, cerita ni macam misteri. Dia misteri sebab ialah masuk kampung bunian kan. Kita pun sampai sekarang macam ialah, saya banyak dengar cerita pasal cerita-cerita bunian, tapi saya tak pernah lagi orang kata dengar ataupun dapat membayangkan kawasan bunian ni macam mana sebenarnya kan. Sama ada wujud ke tidak, wallahualam. Tapi yalah, some certain people cakap memang kampung bunian ni ataupun tempat bunian ni memang wujud kan.
dan hanya orang-orang yang tertentu je yang akan dipilih untuk ke sana untuk melihat dunia mereka. Kan? Mungkin saya pun tak tahu. Tadi saya ada dapat satu komen daripada Peace One Peace One ke apa tadi kata, dengar boleh, percaya jangan. Betul. Saya setuju dengan pendapat anda. Nak dengar boleh, percaya tu jangan. Basically rancangan Markas Puaka ni, okey, janganlah kita terlampau taksub dengan cerita-cerita yang dihantar ataupun cerita-cerita yang saya bacakan ni. Janganlah kita terlampau taksub. Okey, kita anggaplah benda ni sebagai satu, orang kata, horror entertainment. Samalah macam kita tengok cerita Conjuring ke, cerita hantu dekat wayang ke. It's a horror entertainment. Okey. So kita just, orang kata, sit back, enjoy the story. Macam tu lah lebih kurang. Waalaikumsalam Kak Yani, apa khabar bro? Buat cerita pasal untuk pemanggil bro. Buat cerita untuk pemanggil. Fo. Saya rasa satu hari nanti kita akan buat session tu, di mana saya rasa saya faham kot apa yang awak maksudkan, supaya orang boleh telefon saya untuk menceritakan tentang kisah mereka. Betul tak? Okey. InsyaAllah dalam minggu ni ataupun minggu depan kita akan cuba untuk buat sebegitu. Okey, macam dulu lah. Dan segmen dulu pun pernah buat juga, caller. Kita gelarkan segmen tu sebagai kisah seram subscriber, Malam Podcast. Dia punya show nama dia Malam Podcast, kisah seram subscriber. Okey. Saya memang dalam perancangan untuk saya reboot balik kisah seram subscriber pada tahun 2026. Jadi mungkin insyaAllah orang call cerita seram. Boleh Fo, no problem. Fo, nanti jangan lupa follow saya dan PM, DM saya dekat TikTok. Mungkin kita boleh sembang. Mana tahu kalau Fo ada cerita seram juga, kan? Boleh kita calling. Okay? Alright. Saya ada follow bro kat YouTube. Alhamdulillah. Okay. Jom kita dengarkan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang kedua ni dikongsikan oleh Faizal yang berusia 33 tahun, yang berasalnya dari, maaf mata saya kabur sikit. Yang berasal dari Parit Raja Batu Pahat. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Faizal dan aku berusia 33 tahun dan berasal dan juga tinggal di Parit Raja Batu Pahat, Johor. Jadi kisah ni berlaku lebih kurang dalam 6 tahun lepas. Masa tu aku masih lagi ulang-alik kerja shift malam. Jadi kalau nak katakan simpang dekat kawasan rumah aku tu, simpang-simpang biasa je pun. Jalan kampung dua hala. Satu simpang kecil masuk ke kawasan rumah orang-orang lama. Dan dekat hujung simpang tu pula, nak bagi gambaran, ada satu surau. Ada satu surau kecil, surau kayu, cat warna hijau pudar, dengan lampu Kalimantan dia sebatang, dua tang tu. Dan siang hari tak adalah orang kata macam benda-benda pelik sangat. Budak-budak main basikal, orang tua lepak lepas asar, sembang-sembang dengan rokok daun masing-masing dan sebagainya. Masalahnya Fish, lepas maghrib simpang tu dia macam lain macam sikit. Dan orang kampung selalu pesan, kalau balik malam jangan berhenti dekat simpang surau. Kalau nampak perempuan berdiri, tunduk kepala, rambut panjang, jangan tegur. Jangan kita jalan pelan-pelan, jangan, terus jalan je. Dan aku dengar pesan tu. Aku tak ada masalah dengan pesanan tu. Tapi aku macam ambil indah tak indah je lah. Ada ke benda-benda ni? Tapi malam tu aku buat silap, Fish. Aku ingat lagi masa tu hari Isnin. Hari Isnin aku balik kerja lewat lah, lebih kurang dah pukul 11.50 malam macam tu lah. Jadi jalan kampung tu memang sunyi. Lampu jalan pun jarang-jarang. Dan masa tu aku naik motor. Jadi helmet pula dah. Helmet? Apa dah helmet? Helmet aku ni buka sikit. Aku tolakkan ke belakang sikit, aku longgarkan dia punya tali ni, aku tolakkan helmet aku ke belakang sikit sebabkan panas. Aku bawa motor. Jadi bila aku sampai je dekat simpang surau tu, aku perasan yang lampu surau ni menyala. Lampu surau menyala, tapi surau tu tertutup. Jadi aku pun perlahankan motor aku. Aku bukan berhenti, tapi cuma sekadar aku nak tukar gear je lah. Aku perlahankan motor tu. Dan masa tu lah
aku nampak ada seorang perempuan berdiri dekat bawah pokok pisang, Fiz. Betul-betul dekat tepi simpang. Perempuan tu berdiri bawah pokok pisang, baju putih, rambut dia panjang tutup muka, Fiz. Badan dia berdiri tegak je badan dia. Tak bergerak-gerak badan dia ni. Tapi masa tu bodoh-bodoh masa tu kan. Aku ingat kau orang kampung kan. Mungkin tengah tunggu orang ambil ke apa kan. Aku pun bawa je lah. Dan aku hampir berhenti motor aku masa tu. Tapi masa betul-betul aku lalu dekat depan simpang tu, Aku bau bunga melu kuat sangat, Fiz. Kuat gila bau bunga melu ni. Dia bukan bau-bau yang biasa tau. Dia bau yang membuatkan kepala kau boleh jadi pening. Dia punya bau dia ni. Dan masa tu jugalah perempuan tu angkat kepala dia perlahan-lahan, Fiz. Aku nampak muka dia, Fiz. Aku bagikan gambaran sedikit lah muka dia. Muka dia warna putih pucat. Muka dia putih pucat dengan mata hitam dia yang besar. Bibir dia merah pekat. Tapi yang membuatkan aku hampir-hampir terjatuh motor, bila aku nampak perempuan ni, aku tengok daripada atas sampai ke bawah, aku nampak kaki dia tak jejak tanah, Fiz. Kain putih dia tergantung macam tu. Berayun perlahan-lahan dia kain putih tu. Walaupun tak ada angin dekat situ, tapi kain dia bergalon macam tu. Aku terus pulas minyak aku, Fiz. Aku terus pulas minyak aku. Dan daripada side mirror aku ni, aku nampak dia tak bergerak. Jadi masa aku dah sampai dekat selekoh dekat depan tu, aku terdengar bunyi ketawa halus, Fiz. Aku dengar bunyi ketawa ni. Dan bunyi ketawa tu betul-betul berada dekat belakang telinga aku, guys. Aku tak berhenti sampai rumah. Aku bawa je motor aku tu. Nak jadikan cerita, malam tu aku tak boleh tidur, Fiz. Lebih kurang dalam pukul 2 lebih. Dalam pukul 2 lebih macam tu. Masa tu aku tak berhenti kat rumah lah. Aku pusing-pusing sekejap. Dan after a while tu baru aku balik rumah lah. Malam tu aku tak boleh tidur. Dan lebih kurang dalam pukul 2 lebih macam tu, aku terdengar bunyi orang berjalan keliling rumah, Fiz. Bunyi tapak kaki perlahan berjalan keliling rumah. Dan pada ketika tu, tingkap bilik aku diketuk perlahan 3 kali, Fiz. Tek, tek, tek. Masa tu aku macam astaghfirullahaladzim. Aku terus bacalah apa benda yang aku ingat masa tu. Tek, tek, tek. Beberapa kalilah dia ketuk tingkap. Tek, tek, tek. Dan tak lama kemudian aku dengar dia ketawa kuat, Fiz. Kuat gila dia ketawa, Fiz. Aku tarik selimut, aku selubungkan diri aku dan aku tak tahu bila masa yang aku tertidurnya. Jadi esok paginya tu, aku cerita kat mak aku. Kan? Bila aku cerita dekat mak aku, muka mak aku terus berubah, Fiz. Kan? Dia terus ambil air yasin. Air yasin memang kita orang kat rumah adalah beberapa botol air yasin kan. Ambil air yasin. Dia ambil air yasin. Dia pun renjiskan sekeliling rumah air yasin ni. Lepas tu mak pun cakap, dah lah kau tak payah risaulah, dia ikut kau sampai simpang tu je tadi lah. Dia tak boleh lepas pun kawasan surau tu. Aku ingatkan habis kat situ, Fiz. Tapi beberapa malam lepas tu, setiap kali aku lalu dekat simpang tu, aku akan nampak bayang putih berdiri jauh sikit daripada tempat asal. Dan makin lama, benda tu makin dekat dengan jalan utama. Rambut dia makin jelas, bau bunga yang makin kuat. Jadi pada ketika tu aku dah mula tukar jalan lah. Aku pusing jauh sikit pun tak apalah. Janji aku tak nampak dia ni. Jadi nak jadikan cerita, beberapa bulan kemudian, orang kampung gotong royong lah, baiki surau dan sebagainya. Dan masa mereka nak potong pokok pisang dekat tepi simpang tu, mereka terjumpa sehelai kain putih lama kat situ, terikat pada batang pokok. Bau yang sangat kuat, bau bunga melo. Tapi bau bunga melo tu dah start macam busuk.
Dan sejak daripada hari tu, orang kampung kata Pontianak tu dah tak tunggu lagi dekat simpang. Pontianak tu dah tunggu dekat tempat lain pula. Tapi Fish, setiap kali aku lalu dekat situ, hampir-hampir waktu subuh ke aku nak lalu kat situ kan, aku akan tetap perlahankan motor aku dekat depan surau tu. Sebab kadang-kadang dalam cahaya lampu Kalimantan yang berkelip-kelip dekat surau ni, aku nampak kesan kain putih berayun ataupun beralun perlahan. Walaupun pokok pisang tu dah lama kena tebang, aku akan nampak ada kain dekat situ. Dan aku tahu dia masih lagi dekat situ. Dia cuma berpindah tempat untuk dia menunggu sebenarnya. Wallahualam. Jadi itulah Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah kita yang kedua. Kisah yang kedua yang dikongsikan oleh Faizal yang berusia 33 tahun yang berasal daripada Parit Raja Batu Pahat, Johor. Cerita pasal Pontianak dah. Dah lama kita tak dengar cerita Pontianak dan dah lama juga saya tak mengilai sebenarnya. Sekarang boleh lah nak mengilai baru dalam pukul 9 lebih, pukul 10 malam kan. Okey lagi. Pernah sekali tu dulu. Saya rasa awal tahun ni kot ke penghujung tahun lepas kot tak silap saya. Dulu kita orang punya live show malam pukul 12 lebih kan, pukul 12 malam baru start live show. Lepas tu bila kita tengah baca cerita pasal Pontianak lebih kurang dalam pukul 12.45, pukul 1 pagi. Kau bayangkan pukul 1 pagi kau mengilai seorang-seorang ke dalam bilik ni, bilik bawah ni. Ui, seram kan. Masa tu saya rasa macam saya nak offline, saya terus nak naik atas je. Dia punya takut tu dia macam saya ni, yalah, banyak orang cakap yang apa benda kau ni cip kan, buat cerita hantu tapi penakut hantu. Apa nak buat kan? Kau ingat saya berani sangat ke? Saya suka tengok cerita hantu, suka untuk menceritakan tentang cerita hantu. Tapi nama untuk kita nak mengadap benda tu, kalau boleh janganlah. Kalau boleh janganlah kan. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka. Kita ada Kak Yani, kita ada Betty Spaghetti, Kak Charger, dan kita ada Melissa Aman Ayub. Siapa lagi tadi? Kita Lexi Ziron. Tu kita ada Najmuddin. Ramailah kita ada malam ni. Wati pun ada juga. Terima kasih. Thank you so much for joining Markas Puaka. Lepas tu kita ada Nisa ni kata, adik, saya dah lah pakai Edifier punya headphone. Kau, dia nak cakap pasal dia punya brand headphone lah tu. Edifier headphone Ambil kau kena mengilai dekat headphone tu. Padan kau. Kan? Biasa tengok Cip live lewat malam, tapi minggu ni perasan Cip live awal. Betul. Okey. Kita terus dengan kisah kita seterusnya. Kisah yang ketiga ni. Kisah yang ketiga ni dikongsikan ataupun ditulis oleh Azmi. Azmi yang berusia 35 tahun yang berasalnya daripada Sungai Petani, Kedah. Jom kita dengarkan kisah daripada Azmi. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Azmi. Aku berusia 35 tahun yang berasal dari Sungai Petani, Kedah. Jadi cerita ni berlaku masa aku baru pindah ke rumah teres tingkat ni. Rumah lama peninggalan arwah atuk aku. Jadi Hafiz, nak bagikan gambaran. Rumah ni belakang dia terus kebun pisang dan juga semak. Okey. Jadi tingkap dapur belakang pula jenis kayu lama. Jadi kalau buka sikit pun dah memang cukup lah untuk angin masuk. Jadi Fiz, daripada awal aku pindah, aku perasan satu benda. Duit aku selalu tak cukup. Kadang-kadang hilang bukannya banyak pun, kadang-kadang RM2, kadang-kadang RM5. Tapi yang pelik dia, duit aku hilang tak pernah lebih daripada RM10. Tak pernah lebih. Jadi masa tu aku fikir macam, okey, mungkin aku cuai lah kot. Sampailah satu malam ni.
Sampailah satu malam ni, aku letak RM20 dekat atas meja dapur. Dan besok pagi tu, duit tu tinggal RM12. Bukan hilang terus tau, siap tinggal baki lagi. Macam ada orang ambil ikut suka ke tau. Mungkin orang tu nak pakai RM8 dia ambil RM8, dia bagi balance RM12. Lebih kurang macam tu lah. Jadi aku mula perhatikan rutin rumah ni. Jadi masa tu aku tinggal dengan isteri dan juga anak kecil aku. Pintu semua berkunci. Tingkap depan aku tutup, cuma tingkap belakang tu aku biarkan terbuka sedikit. Sebabnya waktu malam panas Fiz kat situ. Jadi pada malam ketiga ni aku buat eksperimen. Aku letak duit shilling dan juga duit kertas kecil dekat dalam mangkuk plastik. Dan mangkuk plastik tu ialah dekat atas kabinet dapur. Aku letak duit shilling sikit, aku letak duit RM1, duit RM5. Duit yang bukan besar-besar lah, duit kecil-kecil lah. Dan aku tandakan kedudukan mangkuk tu. Aku keluar daripada dapur, aku tutup lampu dapur. Lepas tu aku duduk senyap-senyap dalam bilik. Konon-konon tengah tidur lah masa tu. Jadi lebih kurang dalam pukul 2.30 pagi, kau tak silap aku terdengar macam ada bunyi benda halus tau. Dia bukan bunyi pintu, bukan bunyi orang melangkah, tapi bunyi macam bunyi kuku tengah ketuk kayu. Tapi benda tu berturut-turut. Jadi apa aku buat? Aku intai celah pintu bilik aku. Dan masa aku intai dekat celah pintu bilik aku ni, aku nampak ada sesuatu benda yang kecil berdiri dekat atas sinki dapur aku. Saiz dia macam budak umur 2-3 tahun lah. Benda ni, kepala botak, kulit dia warna kelabu kotor. Dengan mata dia yang besar. Dan budak tu tak pakai apa-apa, Wish. Dan benda yang membuatkan aku menggigil, ya Allah, meremang bulu roma saya baca cerita ni. Benda yang membuatkan aku menggigil sebenarnya, Fiz, cara dia bergerak. Cara dia bergerak tu bukan macam manusia, Fiz. Dia macam lompat-lompat. Kecil je lompat-lompat dia. Lompat. Dan benda tu, Fiz, tak lain tak bukan. Benda tu adalah toyol. Dia panjat kabinet kat dapur tu senang je, Fish. Pop tu naik atas. Dia sampai dekat atas kabinet tu, dia duduk mencangkung. Dan dia ambil duit dekat dalam mangkuk tu. Tapi dia tak sapu semua. Dia pandai pilih. Dia ambil sikit-sikit. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia bergerak ke arah tingkap belakang. Aku masa nampak benda ni, aku terus macam terdiam. Aku tergamam. Dan aku tak kejar benda ni. Aku tak jerit, aku tak kejar. Aku tergamam, aku terdiam. Jadi esok paginya tu, aku ceritalah dekat jiran sebelah. Aku cerita kat jiran sebelah orang kampung ni. Dan jiran sebelah tu dengar dia macam buat dia macam relax je. Lepas tu dia ada cakap satu benda yang membuatkan aku ni macam tak sedap hati. Orang tu cakap, "Bang, kalau toyol tu masuk ikut tingkap belakang, maknanya rumah yang abang duduk ni dah lama jadi laluan dia, bang. Jadi bila jiran sebelah rumah ni cakap macam ni, malam tu aku buat keputusan aku nak pasang umpan malam tu." Macam mana umpan aku nak pasang ni? Aku ikut cara orang lama. Aku letak duit shilling lama yang berbunyi kuat bila bergerak, dan aku tabur serbuk kunyit sedikit dekat bawah tingkap. Bukan untuk halau, tapi untuk tinggalkan kesan. Dan aku sengaja buka tingkap tu lebih luas daripada biasa. Sekali lagi, lebih kurang dalam pukul 2 suku pagi aku dengar bunyi benda yang sama. Toyol tu dah masuk. Tapi Fiz, kali ni mungkin rezeki Allah nak bagi kan. Toyol tu masuk. Kali ni aku nampak jelas muka dia, Fiz. Aku nampak jelas muka dia. Gigi dia kecil je gigi dia, tapi semua tajam. Gigi dia kecil-kecil tajam, dengan mata dia yang tak berkelip. Dan bila dia pijak lantai yang ada kunyit,
aku nampak tapak kaki kecil dia tu warna hitam. Jelas dekat atas lantai, Fiz. Dan masa tu dia tengah sibuk. Dia tengah sibuk ambil duit. Dia tengah sibuk ambil duit. Dan tak lama lepas tu dia berhenti. Dan masa dia berhenti tu, dia terus pusingkan kepala dia dekat arah aku, Fiz. Dia terus pusingkan kepala dia. Sumpah, Fiz, masa tu aku rasa jantung aku ni macam nak pecah, Fiz. Benda tu siap senyum lah. Senyuman budak-budak kan? Dia senyum macam senyum budak-budak, tapi kau nampaklah gigi taring dia ni. Lepas tu benda tu siap angkat tangan dan jari dia menunjukkan ke arah bilik tidur belakang, iaitu bilik stor lama. Dia macam tu. Macam tu. Dan tak lama lepas pada tu dia keluar ikut tingkap. Jadi esok pagi tu aku ikut kesan tapak kaki kunyit tu. Dan tapak kaki tu memang betul-betul berdiri, berhenti dekat depan bilik stor. Dia tak masuk, dia tak keluar. Berhenti macam orang berdiri lama dekat situ. Jadi apa aku buat? Aku buka bilik stor tu. Dekat dalam bilik stor tu, Fiz, ada almari lama atuk aku. Dan aku terjumpa satu balang kecil. Dan dekat dalam balang tu ada kain hitam reput dan beberapa keping shilling lama. Dan dekat dalam balang tu juga ada beberapa helai rambut, Fiz. Aku terus tutup almari ni. Aku tak ada cerita banyak, aku terus tutup. Aku tak buang balang tu. Tapi apa yang aku buat? Aku tutup tingkap belakang tu selama-lamanya. Dan aku akan letak duit sedekah setiap malam Jumaat dekat dapur. Niat untuk lepaskan laluan dia. Okay? Setiap malam Jumaat aku akan letaklah RM2, RM3. Aku akan letak. Aku akan letak dekat dapur. Dia nak ambil, dia ambil lah. Tak kisahlah. Dan sejak daripada hari tu duit aku dah tak hilang dah. Tapi aku perasan setiap kali kalau aku katakan aku lalu dekat dapur tengah-tengah malam, aku perasan satu benda, Fiz. Tingkap belakang tu. Kadang-kadang tingkap belakang tu kau akan nampak macam, macam ada kesan air tau. Macam ada kesan air. Macam kesan wap pun ada juga. Dan aku tahu toyol tu bukan curi sebabkan lapar. Tapi dia mungkin cuma ikut arahan lama yang tak pernah ditamatkan. Wallahualam. Dan itulah, Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh Azmi dengan kisah dia yang berjudul Toyol Tingkap Belakang. Toyol tingkap belakang. Kita jarang dengar cerita pasal toyol sebenarnya kan. Tapi bila sekali-sekala kita dengar cerita pasal toyol, menarik juga kan. Tapi itulah, sekarang ni cerita dia, toyol ni warna apa sebenarnya? Adakah toyol ni warna hijau ataupun warna kelabu asap? Kelabu-kelabu kotor? Cuba tinggalkan komen di ruangan komen. Apa yang anda rasa? Sama ada toyol ni adalah toyol warna hijau ataupun toyol warna kelabu. Kan? Sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka di kedua-dua platform yang kita ada, di saluran Merah dan juga di saluran TikTok, dan juga yang mana yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift pada malam ni. Okay, saya akan cuba untuk bacakan satu persatu. Tapi kalau kata saya terlepas baca nama anda, saya minta maaf sangat-sangat. Okay? Daripada Pana Arjuna, daripada Norma, sumbangan daripada Melissa, dan kita ada sumbangan daripada Deko NFZ, Norma Ifazila Fer, Nurin Nur, and then daripada Rosmawati, dari Ajib Best, daripada Kak Aina, daripada Fahmi Rahman, terima kasih Uncle Fahmi, dan daripada Nana, dan daripada Yaya, Lokman, siapa lagi? Ajib Best, The Bellas Vistas, daripada Adam, Aida, Arif, Ebisu,
AY, daripada Kela Aurora, daripada Bro Wanis sebab dia Brownies dah. Apa dah Bro Wanis? Brownies. Okay. And then daripada Aku Kucing, and then daripada Jets Hafizi, daripada Bonda Diana, Marushada, Yani, Dania, siapa lagi? Master Lee, Aben Nick. And then daripada ini apa dah nama dia? Ferdeka Martinez. Oh, kau nama lain macam Daripada Aina Iu, Lin Zainal, Lizzie Ziron, Ajib Best, Akira, Betty Spaghetti, Encik Zaz, Abang Enam, dan daripada siapa lagi ni? Adi Adisak, and then Fit Ismawati, dan juga daripada itu je. Terima kasih sangat-sangat guys di atas segala sumbangan yang telah anda berikan ke dalam rancangan Markas Puaka untuk malam ini. And okay, saya pernah face to face dengan tuyul warna hijau kehitaman, 2 garis di bawah mata kiri dan kanan. Kau? Janganlah cerita tuyul. Sekejap lagi muncul kat sini kan satu hal pula. Jom guys, kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang terakhir ni saya rasa macam best. Saya rasa lah tengok ni title macam best. Kisah yang dikongsikan oleh Rahim yang berusia 42 tahun. Sama umur kita daripada Rahim, umur 42 tahun, yang berasalnya daripada Jolobu. Kejolobu, Negeri Sembilan. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Rahim. Aku berusia 41 tahun, 42 tahun, berasal daripada Jelebu, Negeri Sembilan. Jadi cerita yang aku nak ceritakan ni berlaku lebih kurang dalam 12 tahun lepas. Masa tu aku masih lagi tinggal dekat rumah pusaka arwah atuk aku. Sebuah rumah kayu lama hujung kampung, dekat dengan kebun dan juga sungai kecil. Datuk aku ni Fiz, dia meninggal waktu aku usia seawal 20-an. Dan orang kampung kata datuk aku ni orang dia kuat. Bukan kuat badan, tapi kuat amalan. Jadi masa arwah hidup, rumah ni sentiasa ada orang datang nak minta tolong. Ada yang nak naik pangkat, ada yang nak kebal, ada yang nak duit cepat. Dan datuk aku ni dia jenis yang tak pernah mengaku apa-apa pun. Dia cakap benda ni semua rezeki Tuhan je. Jadi lepas arwah atuk aku ni meninggal, rumah tu jadi sunyi. Tapi sunyi yang tak pernah kosong. Faham tak? Sunyi tapi dia tak pernah kosong. Mula-mula benda kecil. Bunyi orang berjalan keliling rumah waktu malam. Bunyi tapak kaki. Bunyi tapak kaki seolah macam tapak kaki yang besar, berat, yang berjalan tanpa kasut. Mula-mula aku ingatkan pencuri. Aku dah siap ambil parang dah. Intai daripada tingkap. Tapi bila aku intai, tak ada apa-apa pula. Seorang pun tak ada kat situ. Jadi beberapa malam selepas pada tu, aku perasan ada bayang tubuh besar berdiri tepi pokok rambutan belakang rumah. Tak bergerak bayang ni. Tak bergerak. Tapi dia mendekat. Dan benda tu cuma berdiri menghadap ke rumah. Aku perasan benda ni. Aku biar je. Sampailah satu malam ni Fish. Satu malam ni hujan lebat. Hujan lebat dan aku dengar bunyi pintu dapur dibuka. Bunyi pintu dapur terbuka. Bukan diketuk, tapi dibuka. Dan masa tu aku turun. Aku turun dengan jantung aku yang dah berdegup laju ni. Dan bila aku sampai dekat dapur, kat luar tengah hujan lebat ni, bila aku sampai dekat dapur, pintu dapur memang terbuka luas, tapi lantai tu kering. Tak ada kesan tapak kaki pun. Aku diam. Aku biar. Nak jadikan cerita, malam tu aku bermimpi. Dan dekat dalam mimpi tu aku nampak
yang atuk duduk dekat serambi rumah. Duduk dalam keadaan yang sangat tenang. Tapi dekat belakang atuk aku berdiri satu makhluk besar. Berdiri satu makhluk besar hitam berbulu kasar, mata dia warna merah. Dan tinggi dia tu hampir sentuh alang rumah. Dan datuk masa tu dekat dalam mimpi tu, datuk aku pandang aku dan dia cakap satu ayat je. Dia tunggu aku balik. Dan masa tu aku terus terjaga, Fiz. Berpeluh sejuk aku masa tu. Jadi keesokan harinya tu, aku tanya orang tu kampung lah. Orang kampung. Ada seorang pakcik pandang aku lama je sebelum bersuara. Kan? Jadi bila aku tanya, pakcik tu diam, dia pandang aku. Lepas tu dia pun cakap, kalau datuk kau tu ada bela hantu raya, dia takkan kacau selagi tuan dia tu masih hidup. Tapi kalau tuan dia dah mati, dia tunggu. Dia cakap macam tu. Apa maksud dia kan? Kalau datuk aku masih ada, dan kalau katakan datuk aku bela hantu raya, dia takkan kacau selagi tuan dia masih hidup. Tapi sekarang ni atuk aku dah meninggal. Jadi dia cakap bila tuan dia mati, dia tunggu. Tunggu apa? Jadi malam berikutnya tu, Fish. Malam berikutnya tu gangguan makin jelas. Barang berat berpindah sendiri. Yang ada satu lesung batu, besar tau lesung batu ni, yang mustahil untuk aku angkat seorang-seorang, berpindah daripada bawah pokok ke tepi rumah. Dan pada ketika tu bau tanah basah dan juga bau bulu yang hangit, macam bulu yang terbakar, muncul pada waktu malam. Dan ada satu benda yang terjadi pada malam tu yang membuatkan aku hampir lari. Bila aku nampak seseorang berdiri dekat halaman rumah, tengah menghadap ke rumah aku ataupun rumah arwah atuk aku lah. Tapi orang yang tengah berdiri menghadap rumah ni adalah diri aku sendiri. Aku tengok daripada bilik tingkap, Fiz. Aku nampak orang yang berdiri dekat luar rumah menghadap rumah ni adalah diri aku sendiri. Berpakaian yang sama, muka yang sama. Tapi senyuman dia tu terlampau lebar, Fiz. Mata dia kosong. Aku cuba test benda tu. Aku angkat tangan kanan aku. Bila aku angkat tangan kanan aku, benda tu ikut angkat tangan kanan dia juga. Dan aku faham masa tu, itu bukan aku, Fiz. Itu adalah hantu raya yang pernah meniru atuk aku dan sekarang dia meniru waris atuk aku. Jadi pada ketika tu aku jumpa imam kampung. Orang tua yang dah faham. Jadi pada ketika tu diorang pun datang rumah. Orang kampung datang ke rumah pada malam Jumaat. Buat bacaan doa dibuat, rumah diasapkan. Tapi ada satu benda yang Tok Imam tu cakap yang membuatkan aku terdiam sampai sekarang. Kamu ni jangan risau. Hantu raya ni tak jahat. Dia tu cuma ikut perjanjian orang lama. Selagi amanah tu ada, selagi tu dia takkan pergi. Dia cakap macam tu. Dan akhirnya, Fiz, pada malam tu juga ada satu peti kayu lama milik Datuk dibuka. Dan dekat dalam peti lama tu ada kain kuning reput, ada sebilah pisau kecil dan juga batu hitam licin sebesar tapak tangan. Dan semua tu ditanam semula ikut cara orang lama. Dan malam tu, Fiz, aku dengar ada satu bunyi yang sangat kuat dekat serambi, Fiz. Bukan bunyi marah, bukan bunyi mengaum ke apa tidak, tapi seolah-olah macam ada orang mengeluh panjang. Aku ngintai dekat serambi tu. Dan aku nampak makhluk besar tu berdiri buat kali yang terakhir, Fiz. Kali ni dia tunduk sedikit, dia menghadap ke rumah. Dan lepas pada tu dia melangkah masuk ke hutan belakang rumah perlahan-lahan tanpa menoleh.
Dan rumah tu kembali sunyi, Fiz. Kembali sunyi yang betul-betul sunyi. Tapi kalau katakanlah setiap kali aku balik ziarah tapak rumah lama tu, aku akan rasa satu benda tau. Bukan rasa dia diperhatikan, tidak. Tapi rasa macam ada sesuatu yang pernah jaga rumah ni dengan penuh setia. Faham tak? Dan benda tu pergi bukan disebabkan kalah, tapi disebabkan amanah yang dah selesai. Hantu raya ni dia tak minta banyak, Fiz. Dia minta satu benda je. Dia minta tuan dia. Ya itulah, Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Fiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang dikongsikan oleh, siapa nama dia ni? Kejap oleh Rahim yang berusia 42 tahun yang berasalnya daripada Negeri Sembilan. Dengan kisah dia berjudul Bila Dia Balik Bila Tuan Dia Dah Tak Ada. Okay. Alright, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Jam telah menunjukkan pada pukul 10.30 malam. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi kepada anda di saluran TikTok, jangan lupa tap love dan follow akaun Markas Puaka. Dan anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Bye-bye.
cinta, kau ikat hatiku, rasa berkuasa.